Sekarang kita jadikan satu video close up untuk speaker daripada Gojodok yang bapak besar aku terambil ni. Okay, kita tengok pada grill bahagian hadapan dia dulu. Aku dengan sengaja ambil warna hitam sebab mengena dengan tema aku. Dah aku tak pasti lagi aku akan guna ke tak speaker ni, sebab lain daripada aku plan. Tapi macam tak guna, rasa macam sayang pula dah beli mahal-mahal. So material luar dia gaya macam kulit tapi obviously bukan. Dia ada pembukaan belakang dia. Dia ada macam satu lubang ni. Ni bukan tempat pemegang rasanya, tempat angin lah, dia punya speaker kan. Sisi lain tak ada. Okay, kita tengok daripada bahagian atas. Jadi dia ada USB-A, USB-C, AUX punya ni port, rewind, pause, play, mode, forward. Kemudian yang bestnya, dia ada selain daripada untuk volume, kita boleh kawal juga treble dengan bass. Dan of course that feeling of on off. Lama tak tengok tombol yang macam ni, tekan tu rasa solid tau. Alamak, off. Hush. Memang serius, rasa solid gila. Tambahan aku cuba untuk dapatkan angle yang cantik untuk lighting. Untuk korang tengok tombol dia ni punya warna macam keemas-emasan macam tu dia cuba buat. So agak cantik lah. Dari sudut build up, kekemasan build up, untuk harga dia value over money. Trust me, memang betul-betul akan memuaskan. Okay, kita banyak tak guna. Jom kita try test untuk bunyi dia pula.